Lem, awak Lem. Wah. Awal lagi dia Wah, nak bergasak lah tu. Jalan. Allahu Akbar. Loji lah, senang cerita lah. Loji 5 biji tu. Ya, tuan. Tunggu kawan. Jangan tunggu, biarkan dia. Kita tunggu dulu. Jahat. Nak ke mana ke ini? Aku semalam main kat jam 40. Lobok biawak kau. Naik je. Tapi tengah. Mula-mula dia ambil sekali lepas tau. Aku biar. Boleh. Mantap. Dia mula-mula dia ambil. Yun. Aku dah tak sabar dah. Aku angkat. Stop, lepas. Aku lama. Aku tembak lagi. Bagi. Air dah perlahan dah macam nak balas. Aku dah dalam hati aku nak pindah dah. Tapi aku geramkan yang tadi tu. Aku biar dulu. Biar. Nampaknya duduk balik. Lepas tu memang. Aduh, kena. Tapi memang tengah. Memang dia tak makan. Tapi kalau dia makan. Cecah. Bismillah. Dia lepas dia ambil lagi. Tak. Dia kalau dia tak. Maksudnya kalau dia ambil tu, dia terkejut sendiri. Tak apa. Dia tak lari. Jangan dah kita dah karau. Gugu. Pum. Tu tak mau. Kalau kita angkat, tum. Okey, tu boleh lagi. Dia ambil lagi. Dia dah karau, dia dah separuh. Jauh dia pergi. Bismillah. Janganlah jauh-jauh balik dekat situ ke? Kalau yang besar lah, yang kecil biar lah. Mana-mana mahal dia tak bawa kabel tempat jalan tu. Kau tengok tak udang dia? Aku tengok. Dia pun tak daring dia sampai sangkut dekat tempat India yang ada JCB tu. Okey. Dia cepat sikit. Malam dia main sini tu bang tadi dah. Malam okey. Semalam okey. Ni okey. Okey juga. Mana udang tu? Dia kata boleh pakai darah lah. Aku nak tukar pelak kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muni mas bro, bertemankan umpan anak udang dan juga kuih tiaw merah. Macam-macam nama saja bang buat suka-suka. Kuih tiaw merah ataupun umpun-umpun. Selamat Sadin kata kuih tiaw merah. Jadi saya ni cuba belah atas. Kawasan loji air. Semalam dekat bawah ada juga alhamdulillah. Hari ni nak cubalah dekat atas. Tengok ada tak yang saiz-saiz sebab pergerakan udang turun bawah ni. Okey, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin Allah ramah. First of the day. Pada mantap. Sabar, sana tarik, sini tarik, sana. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Pada mantap. Terus ni sangkut tadi. Alhamdulillah. Sebelah ni pula. Sekejap ya. Pada mantap. Main dapat cetek. Aduh. Gorgon sudah naik. Belum sempat pakai sarung tangan lagi dia dah makan ya. Alhamdulillah. Kuih tiaw merah. Lagi.
Oh, tu dia. Udang telur. Aduh. Hai, nasib kau baik udang. Dapat ke aku lepas kau. Mantap. Wow! Taruh! Awak dah tidur letih naikkan udang malam. Nampak? Udang lagi nampak? Tak ada orang dah malam. Tak ada orang. Oh loh, lepas pula. Pergi dia makan. Buat makan lagi. Lepas. Layan dulu dah rempit dulu ni. Sampai melenting atas air. Tarik udang. Astagfirullahalazim. Cecas. Satu, dua. Bersepah-sepah udang dah. Air laju ni, nak perlahan sikit. Udang lagi. Tarik sana udang. Tarik sini udang. Alhamdulillah. Allah. Ada semput. Mantap. Alhamdulillah. Bertalu-talu. Tepi-tepi je duduk. Satu. One more. Dua. Sampai kuning. Itu dah makan padu mantap. Minum. Macam tak pernah jumpa makanan udang ni. Hai. Alhamdulillah. Waduh mantap. Sini. Ikut abang balik. Oh dia, tak ada sepit kau. Padu mantap. Ini udang telur balik. Padu mantap. Perlahan air laju. Jauh makan ni. Dah tu pusing tu. Dia naik dekat sini pula. Rupanya. Aduh, itu namanya mak cakap. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Waduh mantap. Tak angkat telefon. Udang pula. Meran yang baik, tak angkat telefon. Mantap. Tu dia sepit kuning. Bertalu-talu dia punya lari. Itu dah sepit kuning.
Baru mantap. Tak sempat kita nak ambil. Gila-gila sepik kuning sini makan ni. Amboi ha. Nak terjun juga. Nah, tu dia. Kan dah naik sepik kuning kakat. Alhamdulillah. Hoi, Siti Payung. Lepas pula dah. Hai. Tak tenteram jiwa dia buatnya. Cek dulu. Tu dia. Terlepas pula. Ni. Tak ada. Okey, kejap lagi kita bungak balik. Woo. Allahu Akbar. Saiz padu mantap. Jane janam. Sepik kuning. Na 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 hota hai dunia mein jane jana. Dia punya tarik aja memang padu mantap. Tak berhenti teh sepik kuning kat sini teh. Bengkak. Alhamdulillah. Taruh makan tu dia. Kecil pula. Pada mantap. Tarik udang. Aja gai. Teh, tolong teh, bengkak teh. Bengkak. Alamak Bengkak. Nak terbang jogan aku. Tolong. Tu dia. Ganas speed kuning dia. Tak boleh pakai 6 jogan jadi ni. Tak sempat. Padu mantap 1. One more. Ni. Suka kuih tiaw merah ya. Padu mantap. Berkocak-kocak dia punya makan lah. Amboi. Alhamdulillah. Aja teruk. Alhamdulillah. Makan oi. Alhamdulillah. Ya Allah, bengkak-bengkak badan dia. Bengkak-bengkak bang. Padu mantap. Datang lagi tepi kuning. Terus sikit. Tu dia. Sepik kuning. Siti Payung. Siti Payung. Tu dia. Mantap. Sang telur kau pergi balik. Sang telur kau pergi balik. Kalau penting aduh. Kuning. Tadi dah tarik lagi ni. Triple strike. Alhamdulillah. Aduh mantap bang. Nak kena pantas. Kalau tak merasa. 1. Ujung kulit ni. 2. Dan dah lah ranting. Aduh. 3. Alhamdulillah.
Mana makan sini makan ni bang. Amboi. Tu dia. Kena sepit. Alhamdulillah. Kena sepit. Memang rezeki lah. Ni lagi baru boleh lah. Walaupun kecil. Alhamdulillah. Rezeki. Mana sepit ni? Ada tanggal lah. Bang. Padu mantap. Ini kalau air pelahan ni bang, lagi sedap rasanya lah. Kalau kat tepi hari ni pun boleh tahan ni. Nampak tu. Alhamdulillah. Kat tepi pun dah boleh tahan hari ni ni. Padu mantap. Makan kat arus laju ni. Tu dia. Sapit kuning. Ni macam dah gigil-gigil aja ni. Lepas. Alhamdulillah. Padu mantap. Tumbuh. Sampai terlompat atas air. Alhamdulillah. Padu mantap. Alhamdulillah. Padu mantap. Cetek-cetek je makan sado teh. Cetek-cetek je. Padu mantap. Ini pula tarik. Tak menang tangan teh. Lepas. Berkocak-kocak makan lah. Padu mantap. Amboi sepit kuning. Padu mantap. Amboi, tak menang tangan ni. Tak menang tangan bang. Tengah nak makan ni. Situ tarik lagi pula. Tu dia. Sana tarik, sini tarik ni. Mana gaya ni. Joran dah dekat atas ni. Nampak. Lepas dah. Ganti sini. Ganti. Bergasak-gasak dah. Alhamdulillah. Semput dibuatnya. Satu. Pik kuning. Dua. Tiga. Mantap. Alhamdulillah. Padu mantap. Amboi. Macam sadu je. Kenapa tak ada? Baru nak cakap tak masuk Jegostan. Tu dia. Alhamdulillah. Kalau ranting. Padu mantap. Padu mantap. Amboi, saya tu dah tarik pula. Sekejap baru balik tu. Tu dia, sepit kuning padu mantap. Alhamdulillah.
Angin kuat pula bang kat tengah ni. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah. Ini yang dinamakan padu mantap bang. Alhamdulillah. Dah hujan bang, dah hujan. Takut peti je nak main tengah ni. Oh, dah terpusing-pusing dah, air dah nak pusing ni. Alhamdulillah. Baru mantap. Alhamdulillah. Sebelah. Gila kau. Alhamdulillah, sepit kuning. Sepit kuning. Tom. Kemain tadi. Aduh. Oh, tak ada dah. Kemain dia show off. Alhamdulillah, hujan dah makin lebat bang. Baru mantap. Alhamdulillah. Kuning bengkak. Hujan dah reda sikit bang. Baru mantap. Redalah hujan. Sepik kuning. Redalah hujan. Alhamdulillah. Baru mantap. Mari. Oh, sepik kuning hitam. Karat badan kau. Alhamdulillah. Itu pun tarik-tarik. Kejap. Alhamdulillah. Berat rasa kat ujung joran kalau besar macam gini. Tajamnya. Baru mantap. Paling jawab ah, nampak. Nampak tu. Nampak. Kuih tiaw. Aduh mantap. Ini kalau udang sekilo berat dia. Sepik kuning. Jawab pun. Sekejap lagi terbalik bang. Dah petang. Alhamdulillah, dah masuk asar dah. Adakah ini udah menutup ni? Dah nak balik dah. Galak kanting penutup. Ni tarik-tarik lagi ni. Si baik tak? Hai. Alhamdulillah. Sisa-sisa umpan lagi, melak-melak dapat lagi seekor jadilah. Amboi. Mantap. Tu pawang sungai Selamat Sarin. Alhamdulillah bang, hari ni selesai. Kena hujan, kena angin, macam-macam macam semalam jugalah. Hari ni saya main dekat kawasan atas sikit, dekat loji air. Loji air. Alhamdulillah ada lebih sikit daripada semalam lah. Nak balik dah ni. Dah nak pukul 5.30. Okey, kita tengok hasilnya. Tak payahlah nak bercelutir panjang ni tak. Umpan-umpan yang makan kuat. Kuih tiaw merah. Umpun-umpun lah. Dan juga anak udang. Saya bawa anak udang, kuat juga makan. Okey, tengok hasilnya. Hasil keseluruhannya. Boleh tahanlah meriahnya. Tu dia bang. Saya campur-campur bang. Boleh tahan meriah saya campur-campur. Terlambat kali kejap.
Udang telur saya dapat. Ya Allah, berpuluh ekor dah bang, buang aja. Demi kelangsungan hidup. Meriah bang. Meriah. Segar dari ladang. Memang kuat makan bang. Kuat makan, tapi nak kena tahu lokasi spot, dan juga kena cepatlah pergerakan dan tindakan kita masa memancing tu. Tukar umpan, cek umpan tu semua nak kena cepat. Kalau lambat lah hasilnya. Apa cakap tu dia hasil keseluruhan. Alhamdulillah. Kita tahap bersepah lah. Kita tahap bersepah. Alhamdulillah bang. Okey bang. Ini saja perkongsian daripada saya hari ni. Lepas ni nak rehat dah 2 hari straight mancing. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, ada kesihatan yang baik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Okey bang, manis pada mantap. Assalamualaikum. Terbaik daripada sungai, loji air. Macam cakap, pada mantap. Woi, berkasak. Tak cebreng ah? Sama lah kita. Okey, jom kita balik. Baru mantap. Rasa dah cukup kot udang raya. Dah cukup dah udang raya. Macam nak najur guna udang besok. Kecil-kecil buat tajuk. Yang kicik-kicik kita buat tajuk, kasih hidup. Ni kali packing lah. Aduh mantap.